Contohnya, kita beli saham, pasaran kita jatuh, lepas itu kita nilai, lepas itu kita jual. Contohnya ada satu yang saya akan detailkan kemudian, ada satu syarikat yang dijual dengan harga 100,000. 100,000 kenapa tak lelong dalam market, bagi tahu dalam market? Kerana kenapa hanya dijual macam tu saja 100,000, yang mana pelaburan awal 200 juta. Ini Menteri Kewangan kena ambil tanggungjawab. Dan pembentangan yang telah dibuat Tan Sri Mahathir dan juga Irwan ni telah disiarkan secara live. Jawab, tidak ada masalah. Sekarang ni yang paling pentingnya, soal sakau yang sebenarnya ialah laporan yang dibuat oleh audit swasta. Dia berdasarkan pasaran dan juga susut nilai dan sebagainya. Tetapi kalau pasaran masa COVID tu, pasaran jatuh lah masa COVID sebagai contoh. Tetapi sekarang ni apakah masa pasaran jatuh tu kita buat penilaian, lepas tu kita jual? Kalau gitu senang ya. Sekarang ni banyak orang beli barang pasaran dia harga RM100. Tiba-tiba saham jatuh RM50, masa tu kita jual. Orang yang tak cerdik buat kerja macam tu. Kalau kita beli RM100, jatuh RM50, ini ialah masa itu jatuh. Esok boleh naik. Dan pasaran saham sekarang ni naik daripada masa mereka jual. Mereka jual tengah murah, lepas tu kata tabung haji rugi. Kita kena siasat bahawa mereka mendasarkan audit kepada audit swasta yang tidak sah. Audit yang sah ialah Ketua Audit Negara. Laporan Ketua Audit Negara, bincangkan laporan Ketua Audit Negara. Dan RCA dalam tempoh 6 bulan itu telah membuat beberapa conclusion. Maka saya dengan kawan-kawan mungkin perbincangan akan dibuat dalam dalam parlimen ni bulan Oktober. Tapi sebelum Oktober ni kita kena cerita yang sebenarnya kepada rakyat. Terima kasih Madhiah dan juga Irwan yang telah menceritakan keadaan sebenarnya. Tapi yang saya paling penting ialah harta tabung haji itu diserah kepada urus syarikat yang bukan dia bayar, dia uruskan. Dia hanya bayar berapa 500 juta begitu. Yang paling penting sekarang ni, audit kata untung 3.8 bilion, 9 bilion. Tapi audit swasta kata rugi 1. Berapa bilion 1.9 bilion. Jadi rugi. Perbezaan rugi itu kerana pendekatan yang berbeza. Ya. Pendekatan yang berbeza. Jadi pendekatan yang berbeza, adakah kita nak pakai audit swasta? Menteri Kewangan mendasarkan kepada laporan audit swasta. Dan kenapa harta tabung haji tabung haji bukan ada hutang dekat orang. Dia harta tu harta dia. Kenapa mesti dinilai dan diubah? Apakah dia beli saham 104 saham tu, 101 saham, 104 saham, dia beli saham tu semua dinilai saham yang cukup berharga dalam pasaran, dan dia beritahu bahawa ini ialah harta-harta sampah dan juga toksik. Penilaian bagaimana dibuat? Dalam perbahasan nanti kita akan minta supaya kerajaan tubuh RCI 2 yang melibatkan orang yang transfer harta tabung haji. Macam itu saja. Lepas tu tuduh sakau. Itu dia orang yang sakau. Kau nak tahu siapa yang sakau? Orang yang transfer harta tabung haji semasa nilai pasaran rendah. Padahal kita tahu nilai pasaran telah meningkat dengan cepat selepas itu. Kenapa tak jual masa sekarang? Kenapa jual masa rugi? Tabung haji masa rugi pun dia tak ada masalah, sebab dia ada kecairan, dia ada duit. Sebab dia beli dengan duit dia, bukan dia berhutang. Jadi kenapa mesti jual masa murah? Kalau macam tu, habis harta kerajaan yang ada ni dijual masa murah, lepas tu diisiakan rugi. Banyak orang yang beli saham, dia kena beli saham ni, biarlah beli saham yang mampu bertahan. Mana kata kalau harga jatuh, bertahan sekejap, harga naik jual. Ataupun dia percaya kepada syarikat itu boleh buat keuntungan, tunggu buat keuntungan lah. Tapi sekarang ni
kita telah mendengar dua pandangan. Satu RCI, lagi satu pandangan yang dibagi oleh bekas Ketua Audit Negara dan bekas KSU. Takkan bekas KSU dan Ketua Audit Negara berani bercakap secara terbuka. Maka mereka akan bersedia untuk menerima apa-apa kritikan, saman dan sebagainya. Dan rakyat nak tengok ni ialah tentang realiti. Kita tak boleh politikkan tabung haji. Gunakan tabung haji, campakkan RCI. RCI ni dicampakkan pada hari Rabu. Hari Sabtu pilihan raya Negeri Sembilan. Hari Rabu dicampakkan. Kenapa dicampakkan Rabu? Supaya persepsi yang lekeh ditunjukkan kepada parti UMNO dan BN. Saya terima kasih. Hari ini saya dengar orang ramai sini berkata UMNO dan juga PAS ni mesti kerjasama. There's no two ways about it. Tu Ridwan Seregar kata. Ridwan Seregar, saya nak beritahu, awak layak jadi senator dibandingkan dengan senator lain yang memberi pandangan, baca bagi pandangan. Kononnya sebuah haji ni insolvent dan sebagainya. Kita akan ambil semua jawapan menteri, saya akan ulas satu persatu. Kerana usul tak diterima, sebenarnya usul akan ditolak. Tak pernah usul saya diterima kecuali sekali. Kalau diterima pun itu pun terima di kamar khas, bukan terima dalam dewan. Ada sekali. Sebab itu pun kerana berkepentingan dengan kerajaan. Yang lain ditolak. Usul yang ditolak saya akan kumpulkan untuk maklumkan cara penolakan usul tu ialah cara penolakan mudah. Di mana speaker kata menteri dah jawab, habis. Menteri dah jawab, mana habis? Sekarang ni kita lihat menteri dah jawab, dia bukan conclusion. Dia hanya bagi macam penangan menteri. Menteri jawab, dia bukan final. Sebab apa? Yang final sebenarnya ialah sekarang ni ialah tentang rakyat. Rakyat yang akan buat final sama ada jawapan itu final ataupun tidak. Jadi sewajarnya apa-apa usul, speaker timbanglah satu dua untuk diperbincangkan. Takkan saya bawa tuduhan untuk menimbulkan persepsi yang buruk kepada parti BN, UMNO. Lepas tu dalam masa yang sama, kita akan memberi satu persepsi yang kepada orang ramai yang tabung haji tak guna. Kalau tabung haji tak guna, siapa lagi yang berguna? Ini adalah institusi untuk menguruskan kita melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kita ingat ini satu institusi yang ada akta. Ada 600 view tak jatuh lagi. Berapa ratus? Sekarang 800. 800 masih bersama dengan kita. PH Sakau kuat. Ha? Tabung haji. Ya, yang siapa yang sakau? PMA kata sakau. Tapi siapa yang sakau? Siapa yang transfer harta tabung haji pergi ke urus jemaah? Kenapa dipilih kawan itu? Kenapa tak boleh dipilih bagi PMB ke urus? Kenapa tak bagi kepada orang Islam sendiri yang menguruskan? Ini harta kami. Lepas tu tuduh orang sakau. Ada orang kutip duit, tangkaplah kalau ada bukti. Kita main pakai sakau. Irwan, saya kalau ada negeri-negeri kami yang kosong, Irwan layak jadi senator lah. Dan dia telah mempersembahkan satu ucapan yang berfakta. Ada soalan tambahan? Berapa ribu kita ada? Baru 10,000 kan? Okay guys, boleh tak? Kita ambil 50,000. Dekat nak sampai airport dah. Tetes screen guys. Kita laju sikit. Nak sampai airport dah ni. Alhamdulillah. Ini orang, kita dah cakap pemimpin UMNO dan sebagainya, Melaka dan sebagainya. Saya setuju dengan Irwan. Ada tadi kawan-kawan saya tadi jumpa kawan-kawan dalam UMNO kata ada lama menunggu. Sebenarnya yang tunggu lama ni kami pembangkang. UMNO duduk dalam kerajaan. Jadi yang tunggu lama ni kami mau kerjasama sebab tidak mungkin UMNO dengan 30 kursi duduk dalam kerajaan. Mereka terpinggir 74. UMNO dah dengan PN dia ada 104 kursi. Amanah dengan
dengan Sabah datang kita boleh merintah, tak ada masalah. Dengan mudah kita boleh merintah. Kenapa kerajaan kononnya ini ialah reform? Reform apa? Reform nak kena kat hampa. Kalau nak kena kat hampa, reform. Awak kata buat reform, mati ke? Kalau kita buat reform, kena kat hampa lah. Sampai sekarang ni saya setuju dengan PMX. Cek siapa yang sakau, siapa yang transfer harta tabung haji. Dan kita akan lihat siapa sebenarnya telah sakau harta tabung haji dan pergi transfer ke apa tu urus jemaah. Dan dia pula bayar bukan bayar ni, bayar dengan apa tu, dengan menggunakan sukuk bond. Kenapa bagi dekat dia? Orang lain lebih ramai kalau nak bagi individu daripada orang-orang yang berjaya di kalangan orang Islam. Ramai. Kenapa bagi dekat dia? Jadi menteri yang bertanggungjawab untuk transfer harta tabung haji ni kena juga dia ambil tindakan. Saya nak tengok fakta-fakta tentu. Saya juga akan buat police report. Sebab saya setuju dengan PMX bahawa ada orang sakau. Kita screen guys. Berapa bulan? 19,000. Tadi dapat 50. Lan. Hello? Hello Pak? Hello? Ya? Mari. Ya, sini. Okey, sini. Betul. Satu je yang warna hitam. Kejap, mungkin tag number tu salah. Saya bagi ada dia orang bagi saya 4 number tag. Kejap, saya bagi kat yang kejap saya hantar kat Shelin boleh? Gambar beg. Okey, terima kasih Shelin. Bye Shelin. Kata guys. Boleh saya hantar. Dia orang masuk dah. Lan dia orang masuk dah. Dia orang bawa nak masuk. Ha? Dia orang bawa nak masuk. Kalau dia nak tarik beg saya, tarik tak apalah. Tapi jangan pitching dah. Kita check screen guys. 24,000 bagi laju sikit guys. 30,000 kau okey. Salam perjuangan. Alhamdulillah, terima kasih. Kita tak nak orang politik kata tabung haji. Ini menyebuk. Ada satu orang wakil rakyat hentam UMNO, hentam Zahid sekali. Tu sebab kalau Zahid dengan juga pemimpin UMNO, jangan duk katakan ni perjanjian. Perjanjian apa? Daripada langgar perjanjian. Dia orang lawan UMNO di Johor, lawan UMNO di Negeri Sembilan. Walaupun di pangkat negeri, takkan UMNO bersyarah di Negeri Sembilan. Kita hentam pokok PH. Macam mana mereka nak tabir negara dalam keadaan bergaduh di tempat di negeri, kemudian kita nak baik di federal? Saya tahu kadang-kadang masalah kedudukan dan sebagainya, tak ada apa. Kalau jadi apa-apa kat negara ni, Zahid lah Perdana Menteri. Hari ni saya seronok sebab kami 10 orang PAS hadir penuh untuk menyertai muzakarah yang dianjurkan oleh satu NGO. Alhamdulillah, bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga Susah Agung PAS pun hadir. Susah Agung PN tengah hadir sama, Datuk Taki. Kan aku cakap tadi, beg bos atas satu nama orang yang kau langguk semua beg atas nama Aimah. Macam mana kau nak check macam tu? Sekarang dia nak tag number yang betul. Yang kau pergi langguk semua beg semua dekat beg nama Aimah, mana boleh check ni? Beg bos satu misi atas satu nama. Catat sekarang guys. Kita dapat 30,000. 25,000. Okey, Sekarang 1K view. Sekarang 1K view. 1K view ya. Catat sekarang guys, laju sikit guys. Ada soalan tak? Dia minta Sebut nama saja. Izam Jusmak. Izam Bismak. Handsome.
Alhamdulillah. Guru Sa- KWSP. Ya. Ya, lepas ni kita pergi ke WSP pula. Buatlah RCI pasal ke WSP. Menteri gagal. Menteri Amir gagal. Jawab di parlimen pasal Destiny. Kita dah dengar Datuk Tan Sri Irwan tu bagi penangan tentang bagaimana yang berlaku kepada Destiny. Urus jemaah tu ambil alih. Lepas tu kerajaan, lepas tu dah winding up. Lepas tu kerajaan masuk lagi duit untuk apa ni, masa syarikat ni hidup, kerajaan tak masuk duit, syarikat tu dimatikan, kerajaan masuk duit. Seolahnya orang itu yang boleh buat kerja dalam dunia ni. Kami dah duduk dengan tabung haji begitu lama, ditubuhkan seawal apa tu, dicadangkan seawal tahun 1959. Kita dah urus dengan baik. Orang dah berjuta dah pergi buat haji. Lepas tu tiba-tiba wujudkan masalah. Jadi kita bagi tahu pada orang yang cuba campur tangan harta haji ni, menyebok. Hampa jaga hak hampa lah. Kami tak kacau harta hampa. Siapa hampa nak kacau harta kami? Saya minta PMX cek siapa yang sebenarnya sakau. Yang sakau tabung haji ni lah, siapa yang tukar harta tabung haji lah, itu sekarang sakau. Dah sekarang ni mereka kena isi lah apa keuntungan yang mereka buat dan sebagainya. Dah ada dia katanya ada harta tabung haji ni yang dijual. Apakah benar? Budak saya kat gate. Ya, RCI 2020 sampai 2025. Okey. Setuju? Okay, boleh. Buat RCI terus. Dah alang hampa, tapi sebab saya tak mau pendeposit apa tu tabung haji keluarkan duit. Untuk apa hampa keluarkan duit? Untuk apa? Kita dah letakkan duit untuk apa tu, kita pergi buat haji dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa dalam atas tabung haji ianya dijamin oleh kerajaan RM1 ke RM1. Dan kita ketahui di antara jasa besar tabung haji ialah memberi subsidi kepada harga apa tu, kepada harga apa tu, harga jemaah haji, bagi subsidi yang cukup tinggi. Itu ialah satu jasa yang cukup besar. Ini kita kena keluarkan hibah masa dia rugi. Ini audit kita pakai audit swasta dan buat RCI. Kenapa RCI tak buat kepada tak pakai audit kerajaan? Kenapa Madihah yang tunggu sampai sekat sejam tu tak dipanggil masuk? Semua sekarang orang confused. Kita ini RCI bincang bukan bincang nak betul dapat tabung haji, bincang tabuh pemimpin tabung haji, tapi orang kesannya kepada orang ramai. Padahal tabung haji tak salah apa. Kita terus menyimpan tabung haji. Ini adalah tabung kita, harta kita. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi.